Selamat datang ke program pelaksanaan sejati madani, projek pertanian sayur buah komuniti JPKK Gong Sekolah. Langit cerah renduk menyapa, angin pagi bertiup tenan. Bersatu hati seluruh warga menyamai usaha membina senang. Permulaan program kami dengan doa. Sebelum menyamai anak pokok lada dimulakan, kami memulakan dengan solat hajat berjemaah, memohon keberkatan daripada Allah SWT agar usaha ini sentiasa dilindungi dan rahmatnya. Kami dari Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Gong Sekolah rasa syukur dengan bangganya dengan pelaksanaan program sejati madani dalam satu usaha untuk memperkasakan ekonomi setempat melalui bidang pertanian moden dan tujuan program ini adalah meningkatkan pendapatan penduduk kampung, menyediakan sumber makanan mencukupi untuk komuniti, membentuk model pertanian komuniti berasaskan teknologi terkini. Apa yang istimewanya tentang projek kami? Menggunakan sistem yang terkini iaitu tidak seperti projek pertanian biasa, kami tampilkan berbeza. Kami memanfaatkan teknologi Internet of Things IoT dan usaha pertanian ini. Apa itu IoT? IoT bermaksud peranti fizikal seperti sensor dan alat kawalan yang disambungkan ke internet untuk menghantar dan menerima data secara automatik tanpa perlu kawal manusia secara langsung. Bagaimana IoT membantu kami dalam pertanian? Mengairan automatik disesuaikan dengan kelembaban tanah, memantau suhu dan kelembapan secara real time, mengesan awal penyakit tanaman melalui sistem kamera pintar. Contoh yang kami gunakan adalah telefon pintar boleh kawal suhu rumah atau siram pokok secara automatik. Dan kami juga menggunakan teknologi Metafilm PCG iaitu pemancar air titisan bertekanan tetap. Pastikan setiap tanaman mendapat jumlah air dan nutrien yang sama walaupun tekanan air berubah. Kelebihan menggunakan kaedah ini, Metafilm PCG adalah pengairan seragam, meningkatkan hasil dan kualiti tanaman, menjimatkan air dengan tenaga kerja. Alhamdulillah, hari ini merupakan titik sejarah bagi kami di JPKK Gong Sekolah. Dan hari ini kami telah berlakunya aktiviti program semayang pokok lada yang telah dirasmikan oleh YB setempat kita, Ustaz Syafizi, Adun Batu Rakit, dan juga yang hadir JPP, jadi Jabatan Perdana Menteri, untuk tengok selaraskan projek kita, insyaAllah. Hasilnya akan datang pada bulan 8 nanti, insyaAllah. Nanti inilah tempat kita di pokok lada di JPKK. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Syafizi Adun Batu Rakit, Pejabat Daerah Encik Muhammad Jamari Penghulu Kanan, Pejabat Pertanian Kuala Nerus Encik Muazzan Pegawai Pertanian, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Encik Muhammad Nasruddin Ketua Penolong Pengarah dan Pembangunan Sosioekonomi, Encik Muhammad Ridwan bin Omar Penyelaras Program Sejati Madani Kuala Nerus. Tanam lada di tanah rata, siram teratur tumbuh subur. Usaha bersama demi cinta, sejahtera tertegak, kampung makmur. Doakan projek ini terus berkembang dan menjadi inspirasi kepada komuniti lain di seluruh negara. Terima kasih kerana setia bersama kami, Tarbiyah Backpackers.